Halo Malaysia, haro. Hari ni kita bercerita pasal kerugian selepas merdeka. Negeri-negeri yang kaya seperti Pahang, Negeri Sembilan, Perak, kecuali Selangor lah tertinggal. Sebab apa? Semua duit tu memajukan KL. Pada tahun 1950-an KL ibu negara. Tahun 1965 Sarawak dan Sabah pun kena. Mereka ketinggalan walaupun mereka ada minyak, gas. Terengganu Kelantan pun kena walaupun Terengganu kaya di layang kelas 3. Saya melihat bahawa PMX sangat jujur dengan Premier Sarawak. Sarawak selepas MA63, selepas mereka berjaya menguruskan 20% gas dan minyak, Sarawak bakal menjadi wilayah Malaysia yang paling kaya lah. Wilayah ni macam negeri Terengganu, Kelantan, Kedah. Dia tak sama macam Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Mereka adalah federation. Rugi tau. Selepas 57, Perak, Pahang ketinggalan. Apa pun tak ada. Sarawak sebenarnya sebuah negara yang kaya. Dia menuntut hak dia. Tahniah kepada Sarawak. PMX pun jujur dia bagi. PM sebelum ni semua takut-takut Sarawak sebenarnya dapat 5%. 5% mana cukup. Sejak 1965, hak cukai sepatutnya 49.51. Jika Sarawak ada cukai yang cukup 20%, Sarawak boleh bagi rakyat dia pendidikan percuma, sekolah percuma, pekerjaan yang lebih banyak dan juga kereta api laju, HSR, MRT. Kenapa dulu kerajaan Malaysia tak nak buat? Sebab kerajaan Malaysia utamakan Kuala Lumpur. Sarawak jika dia ada peruntukan yang besar, dia boleh dapat pelabur lebih banyak. Bila ada kemudahan yang canggih, mereka akan dapat pelabur sebab orang putih ni suka kemudahan yang canggih. Jika kita lihat negara seperti Amerika maju. Perak rugi 1957 ketinggalan. Apa pun tak ada. Pada zaman dulu Perak antara negara yang paling kaya macam Kuwait lah. Itu tahun abad ke-18. Pahang pun kaya. Pahang tahun 1910 sekaya negara Netherlands Pahang paling kaya lah sebab dia ada emas, minyak, perak. Memang terkejut saya lah. Kamera Highland genting. Kenapa kerajaan luluskan projek-projek ni kepada tycoon-tycoon? Johor juga sangat kaya. Ada nenas, kelapa sawit. Johor ni adalah 3-4 kali lipat negeri Kedah dan negeri Terengganu Johor kalau nak ikutkan abad ke-17, mereka ini sekaya seperti Australia. Kedah lagi kaya daripada Thailand pada abad ke-19. Kedah ada padi, ada pelancongan, ada pelabuhan. Malangnya Kedah ditinggalkan untuk majukan Kuala Lumpur. Selangor dia ada pelabuhan. Memang dia dah kaya sebab dia ada pelabuhan. Daripada seluar dalam, spender, apa semua masuk daripada Selangor. Itulah yang mengherankan. KL yang maju. Selangor sebenarnya tak maju sebab apa? Semua pergi KL. Lepas tu mereka Bona pula, Kota Firaun, Putrajaya. Celaka betul. Lepas tu Sabah paling kaya. Lagi kaya pada Jepun. Kalau kita lihat sejarah Brunei raja dia seorang je. Dia menteri tak ada. Tapi dia boleh bagi pendidikan percuma, kereta, rumah, kerja. Sebab itulah Sarawak nak hak dia. Anwar Ibrahim dia baik dia bagi sebab itu hak Sarawak. Jika Sarawak ada duit, dia boleh buat MRT, kerja. Perswastaan tahun 80-an, rakyat tak ada kerja. Lembaga hasil, TMB, Telekom, semua swasta. Laka betul. Kalau kita lihat negara Eropah Eropah dia bagi allowance Bayangkan negara seperti Finland, India, Alaska. Negara Eropah boleh bagi allowance dekat rakyat dia. 600 ke 1000 mereka memberikan bantuan. India, orang kata India miskin, sebenarnya tidak. Masa depan Sarawak sangat cerah. Pada masa depan Sarawak akan menjadi negara maju. Wilayah dan negeri bersekutu tidak sama USA pada masa depan mereka akan datang Sarawak lah. Sebab Sarawak ni banyak dia punya hasil bumi. Itulah yang saya pelik. Kenapa banyak PM tak buat macam Anwar Ibrahim 2025 skim KLSP. KLSP ni rakyat dah tak minat lah kerja-kerja macam askar polis ni. Sebab kalau mati duit KLSP tak cukup. Pencen itu hak pekerja. Pencen walaupun sikit dia menjamin. Kalau kita dapat duit banyak kena tipu, duit tu hilesap tak dapat balik, kena kerja balik. Sarawak pada masa depan akan maju macam Amerika, Australia.
sebab mereka akan membuat prasarana yang cantik pelaburan datang. Premier Sarawak juga sangat jujur ya. Dia buat kerja betul-betul. Dia langgar. Tapi masa dia naik ni, zaman tu PM orang lain. Kalau kita tahu, KL sebenarnya untung. KL ni apa pun tak ada. KL ni sebenarnya milik kroni-kroni je. Selangor rugi, dia bagi Putrajaya. KL je ada subway. Negeri lain mana? Tu saya cakap. Pinang, Kedah, Johor, Melaka, Sembilan tak ada MRT. Kenapa tak buat dulu tahun 70-an, 80-an? Alasan tak ada duit. MRT ya, Cik Tan wajib. 1980, 2000, siapa PM masa tu? Tak bina apa pun, hanya memajukan KL. Semua projek jatuh ke tangan kroni. Tahniah Sarawak, apapun saya menyokong Sarawak dan MA 63. Hidup Sarawak.